Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wani Iman Syakilah binti Zuhaimi, Kumaisu TV Channel, TVPS, Rizky Sultan Umar. Hari ini, 6 Ogos 2006, kita berada di Dewan Al-Ihsan, Sekolah Kebangsaan Sultan Omar bagi menyaksikan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kebangsaan 2006 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jom kita lihat kemeriahan majlis pada tahun ini. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di keheningan dan ketenangan detik ini, kami menadah tangan dengan penuh tawaduk dan rasa kehambaan. Kami memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadratmu atas nikmat kemerdekaan yang telah Engkau kurniakan kepada bumi bertuah ini. Pada hari yang sejarah ini, kami berkumpul demi meluncurkan agenda besar watan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026. Ya Allah, Ya Azim, Ya Maha Agung, sesungguhnya pada tahun ini kami melangkah dengan satu tekad dan azam. Apa yang paling anda nantikan untuk bulan kebangsaan tahun ini? Saya sangat teruja untuk menyertai pelbagai aktiviti patriotik bersama rakan-rakan. Saya bangga menjadi anak Malaysia kerana saya dapat hidup dalam negara yang aman dan masyarakat yang pelbagai. apakah maksud Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bagi kamu semua? Baik kami, kita perlu hidup bersama dengan aman, saling menghormati dan mengertikan semua orang, dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Semoga sambutan bulan kebangsaan kali ini dapat menyemarakkan rasa semangat cinta dalam diri kita semua. Selamat menyambut bulan kebangsaan 2006. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih dan see you lagi. Bye.